Salam sejahtera, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Sekolah sepatutnya menjadi gedung ilmu dan rumah kedua yang selamat buat semua murid. Namun, di sebalik tawa dan keriuhan, wujud bayang-bayang gelap yang sering meragut keharmonian ini, iaitu kes buli. Buli bukan sekadar cala fizikal, tetapi ia meninggalkan luka emosi yang tak terlihat. Saksikan laporan khas TVPBI SMK Segmen Show, Berbeza Bersama. Wih, dah datang. Weh, Mi. Lama tak jumpa Macam ni, saya. Mi, kau kan susah nak faham apa yang cikgu ajar tadi kan? Jom aku ajar kau sikit, boleh? Aku dah lambat ni nak masuk kelas. Mana tu cikgu situ? Boboy, sampai. Kalau kau nak masuk kelas, aku nak kau jalan sikit dari sini sampai hujung koridor. Kalau tak, Aku buang beg kau. Kenapa tu? Jom tengok. Kerana kelemahan saya dijadikan mainan. Di luar saya menuruti, tapi di dalam jiwa saya terlalu sunyi dan derita. Buat apa tu? Bangun. Okey je. Kalau awak tak selesai, kita pergi bilik kosong. Korang tahu tak apa yang korang buat salah? Kamu berdua ikut saya pergi bilik disiplin sekarang. Raul, Zamir, kamu memeras ugut dan mendera emosi rakan kamu yang berkeperluan khas. Kamu ingat itu satu benda yang biasa? Gurau-gurau? Benda ni bukan main-main lah. Saya nak keluarkan surat gantung untuk kamu berdua. Dan ibu bapa kamu saya akan panggil hari ini juga. Okay? Tiada kompromi bagi perbuatan membuli, terutamanya terhadap murid berkeperluan khas. Tindakan tegas gantung sekolah diambil untuk memberi pengajaran bahawa setiap individu berhak dihormati. Baiklah cikgu, bagaimana unit kaunseling membantu murid berkeperluan khas yang menjadi mangsa buli? Okey, Akira. Macam ni kalau untuk unit punya kaunseling dekat sekolah SMP Segmen Show, yang pertama sekali adalah intervensi segera ataupun perlindungan kepada mangsa buli. Intervensi segera ni ataupun perlindungan ni, kita bagi bila ada mangsa buli datang melapor ataupun mengadu kepada kaunselor, apa yang kita kena buat adalah yang pertama kita tenangkan dia. Sebagai kaunselor ataupun unit pembinaan kaunseling, kita tenangkan dia, bantu dia untuk bagaimana dia nak menguruskan emosi. Kelemahan bukannya lesen untuk dihina, tetapi ujian untuk nilai kemanusiaan kita. Jangan biarkan rakan kita menderita dalam sunyi. Saya, Siti Nur Atira, melaporkan dari TVPBI SMK Segmen Show. Hentikan buli, hormati perbezaan.